A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 13, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia, iaitu orang yang diberi rekod amalannya daripada sebelah belakang, dan dia dicampak ke dalam neraka sa'ir. Antara puncanya ialah dia semasa di dunia dahulu bergembira bersama ahlinya. Pengajarannya daripada ayat 13, antara sebab manusia lalai dan lupa tentang tujuan kehidupan yang sebenar, iaitu untuk beribadat pada Allah, ialah kerana terlalu gembira dengan ahli keluarga. Dan matlamat hidup mereka hanya berseronok. Yang kedua, adapun orang beriman semasa di dunia sentiasa dalam perasaan takut dan harap. Takut amalan tidak diterima, dan mengharap kepada rahmat Allah, agar amalan diterima oleh Allah. Yang 14, innahu zanna an la yahur. Sesungguhnya dia, iaitu manusia, menyangka ataupun yakin bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah. Pengajarannya, tidak beriman dengan hari akhirat, atau ragu-ragu tentangnya adalah penyebab utama manusia melakukan segala kejahatan dan maksiat. Dan juga penghalang kepada manusia dari melakukan kebaikan. Ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan sesungguhnya Tuhannya sangat memerhati dan mengetahui semua pergerakannya. Pengajarannya, Allah akan membalas dengan adil di akhirat atas setiap perbuatan manusia, sama ada yang baik atau yang buruk.
walaupun sebesar zarrah. Kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat.